Betul. Nama Mashraf. Panggil Acap. Asal Melaka. Oh, lepas Faisal. Faisal Tutsi tak? Ya, fakulti mana? Fakulti Meta. Meta. Okey, bidang apa? Software Engineering. Oh, software engineering. Bila grad? Tahun lepas. Software, awak sekali ke Azim ke? Azim, yes, Azim. Dia kahwin dah pergi? Oh, tak pergi. Tak jemput. Jemput saya. Jemput saya. Bawa saya. Okey. Bekerja sekarang? Freelance. Development. Development apps. Yes. Apps. Yes. Okay, thank you. Nama lupa dah. Acap. Oh, Ashraf. Okay. Okay, next. Okay, bertenang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asyirah Keaminan Rupiah Azli. Pendek kan? Dipanggil Afira. Afira. Okay. Saya daripada Ipoh Perak. Belajar di Universiti Sultan Hamidiyah. Alright. Ambil pengajian Islam bahagian dakwah. Okay. Sekarang saya bekerja sebagai guru bapa. Okay, terima kasih. Afira. Yes. My name is nama saya Amira, Syahdana binti Ibrahim, boleh panggil Amira. Just Mira je. Asal daripada Kota Salam Perak. Okay. Belajar Bachelor of Marketing. Pemasaran. Okay, dari? Universiti Utara Malaysia. Okay. And then sekarang kerja di HRS di one of the logistic companies. Okay, terima kasih. Sambung. Yes, please. Hai, nama saya Chiu Caci, boleh panggil Chiu atau Cici. Saya dari Tuan Johor. Lepas tu ijazah saya tentang ICT di Unima Sarawak. Unima Sarawak. Sekarang? Sekarang saya kerja sebagai master guru dan Alright, okay, thank you Chiu. Next. Nama Adriana, asal dari Tupak Kelantan. Belajar sebelum ni ijazah kajian mulia kat Nawang. Sekarang kerja dari Universiti mana? UiTM. Okay, sekarang bekerja di mana? Project engineer. Di mana? Melaka. Melaka? Alright, terima kasih. Next. Nama saya Amira Hati. Amira, tadi ada Amira. Okay. Saya tu Amira. Saya berasal daripada Ipoh Perak. Saya hadiah antarabangsa di UUM. Alright. Sekarang pakar Okay, terima kasih Amira. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Anis Zakia binti Hamdan. Saya berasal daripada Kota Baru Kelantan dan sekarang menetap di Puchong, Selangor. Saya adalah graduan ijazah sarjana muda Sains Guna Ais, pengkhususan teknologi pembangunan produk. Saya lulusan daripada Universiti Malaysia Kelantan. Okay. Dan sekarang saya bekerja sebagai Ketua Harian Pelajar di Automotive College di Petaling Jaya. Oh, ada ya Automotive College. Alright, terima kasih. Next. Assalamualaikum. Saya berada di Bali. Saya berasal daripada Ampang, Selangor. Saya ijazah dalam ijazah sarjana Sumber Manusia HR pada UiTM. Sekarang saya mana? UiTM mana? UiTM. Okay. Sekarang saya bekerja di sekolah sebagai driving school. Okay. Terima kasih ya. Okay. Dah. So, belakang. Okay. Yes. Please. Abdullah. Wakil Faiz. Okay. Okay. Saya Bachelor of Science Security daripada UTA. Sekarang buat kerja apa? Tidak bekerja. Daripada universiti mana tadi? UTM Sudai Johor. Okey, terima kasih. Next. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fatih, Agama.
berasal dari Tanjung Madin. Okey. Dulu ambil dalam komunikasi journalism. Komunikasi? Journalism kewartawanan. Oh, okey. Di Sel. Di Sel, okey. Sekarang kerja sebagai part-time data entry. Data? Data entry. Alright, okey. Terima kasih Amal. Nama saya Belinda Leopi. Saya berasal dari Nak panggil apa? Belinda Leopi. Boleh panggil saya Belinda. Belinda, okey. Saya berasal di Sarawak. Okey. Ui, datang jauh ni. Music dari Mas. Music. Sekarang part-time guru Part-time swasta. guru swasta. Okey, thank you. Adakah anda dari Sarawak? Saya dari Sarawak. Bekerja di Sarawak? Ya. Oh. Right, good. Next. Assalamualaikum, nama saya Adia Maira binti Zari. Alright. Saya konsisten pejabat UiTM juga. Okay. Saya asal daripada Kuantan Pahang. Alright. Sekarang tidak. Okay. Good. Next. Assalamualaikum. Nama saya Anis Nazif. Anis. Alright. Saya asal daripada Kota Baru Kelantan. Okay. Ijazah saya Bachelor of English Language and Literature Studies daripada USM. USM, okay. Bekerja ke tidak ni? Tak. Okay, terima kasih Anis. Next. I'm Syarwini Maiwangga from Tak dengar, betul-betul tak dengar. Ni bunyi aircon ni. Syarwini Maiwangga. Okay, Syarwini. Can call me Chavi. Syarwi. Tengok, tak dengar? Okay, lagi? From Bodhisattva. Bodhisattva. Yang mana? Batu berapa ni? Tukut. Alright, okay. I did my bachelor in UNISA, Bachelor of Business Management. Okay, sekarang bekerja? Tidak ada. Alright, okay, thank you Shavi. Okay, behind Shavi? Assalamualaikum semua, nama saya Aida Liana Natasha. Right. Boleh panggil Ida. Saya asal dari Perlis. Saya berada daripada Sains Pentadbiran dekat UiTM Negeri Sembilan. Oh, jauh Negeri Sembilan ya? Ya. Now bekerja? Saya baru datang. Alright, thank you. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Adila binti Omar. Atila. Okay. Saya berasal daripada Tanjung Perak. Saya mempunyai ijazah sarjana muda Sains Oleh Indonesia. Okay. Cara bekerja? Freelance. Okay. Nama pendidikan? Okay. Right, thank you. Next. Nama saya Adriana. Adriana. Asal dari Tanjung Perak. Saya berada daripada Institusi Sains Malaysia. Ijazah sarjana muda Sains Fisik. Sains fisik. Okay. Okay. Next. Salam. Memang tak dengar. Lagi tak dengar. Nur Izzati. Cik Nur Izzati. Okay. 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 Sekarang bekerja? Alright. Okay. Next. Nama saya Aina Hazana binti berasal daripada Ipoh Perak. Lulusan ijazah sarjana muda jurusi Personality Media. Alright. Dari Universiti? Universiti Islam Selangor. Oh, okay. Hai. Saya mengajar sebagai guru kapal. Okay. Terima kasih. Next. Ya. Hafiz. Lepas saya ijazah sarjana muda Jabatan Persinaran Okay. dari Universiti Kebangsaan. UKM. Lestari ke? Berketi tu nama Lestari ke? Dan nama apa berketi tu? Kesihatan. Oh, sekarang dah tukar nama. Okay.
Lagi? Berasal dari Kuala Lumpur. Sekarang bekerja? Sekarang tak Tak bekerja. Okey. Baik. Next. Saya Amir Aiman bin Ahmad Syarudin. Amir. Okey. Saya berasal daripada Bandung Perak. Okey. Saya pendapatan Universiti Sultan Shah, kos Darul Sarjana Muda Pemuda Islam. Okey. Sekarang saya berkhidmat sebagai fotografer di tempat ini. Okey, terima kasih. Next. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Said Zudibi. Okey. Berasal dari Muhammad Sudan. Kos saya Ijazah Sarjana Muda Sains Teknik. UiTM. Okey. Sekarang? Sekarang bekerja sebagai fotografer di rumah. Okey, terima kasih. Next. Saya Amir Aizat bin Rizwan, Makin Aizat, berasal dari Balai Kota Perak. Saya merupakan graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Okey. Pusing ke? Pusing. Okey. Saya sarjana muda undang-undang dan syariah. Wow, undang-undang lawyer ke ni? Ya. Okey. Sekarang saya bekerja sebagai fotografer. Terima kasih. Next. Tadi pun Amirul sudah kan? Banyak Amirul. Ini Amirul apa? Ya Allah. Ni? Nasib baik. Afif, okey? Saya berasal dari Kuala Lumpur. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Karawaci. Okey. Sekarang ini bekerja sebagai guru di Awal Majlis Agama Islam Berada di Sukai. Mawib ke? Mawib tu, yang bangunan besar tu. Yang tu, asrama tu. Yang betul. Ada anak murid saya tahu, nama dia Ustaz Taufik. Ada tak? Okay, Taufik ke? Salah ke? Dia tinggi sekolah awal. Wah, sama. Okay, dia TPLI dulu dengan saya, Jais. Okay, lagi sekarang bekerja di situ. Okay, terima kasih. Tersalah. Tak dengar betul. Ini bising ni. Bismillah. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Adib bin Muhammad Guzan. Muhammad Adib ke? Ahmad Adib. Ahmad Adib. Ahmad Adib bin Muhammad Guzan. Saya berasal daripada Singapura Nisa. Okey. Pengajian saya di Universiti Al-Azhar dari Mesir. Ambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Bersara. Oh. Sekarang kita sebagai eksekutif di Kota Mesir. Di mana? Kota Darul Mantan ya? Dah, Ustaz tu, Ustaz Yaakob. Yaakob Yusra Yaakob. Dah tak ingat? Oh, okey. Baik, terima kasih. Adalah aura dia sampai sini. Okey, next. Ke sana. Nama saya Arif. Okey. Kita sarjana muda dan Islam. Okey, dari universiti mana? Tahfiz dan Qiraan? Apa? Indonesia. Oh, okey. Belikan second hand tadi. Adakah sekarang bekerja? Okey, terima kasih. Next. Nama saya Alvin Raj. Arwin. Betul? Arwin. Okey, yes Arwin. Berasal dari Bali Perak. Allah. Just nearby. Okey. Mengambil ijazah sarjana muda media komunikasi baru dekat Universiti Malaysia Perlis. Kan daripada USI. Unimed. Okey. Sekarang buat bisnes fotografi. Wow. Bolehlah kita berfoto-foto kan? Okey, Arwin. Okay, thank you. Okay, next. Assalamualaikum. Nama saya Aiman dari Badi Zaman. Saya Aiman. berasal daripada Semanggi Perak. Okay. Saya dulu belajar kos
ijazah sarjana muda kejuruteraan awam. Dari Yang salah. okay. Sekarang saya tidak. Right. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Aiman bin Zahir. Sebelah tadi Aiman. Ya. Hah? Aiman Iqbal. Dah. Okay, yang ni? Ahmad Aiman. Ahmad Aiman. Okay. Ni awak nak bagi Iqbal lah ya. Right. Okay, saya kos ijazah sarjana muda Usuluddin di Universiti Islam Sultan Bandar Malaysia. Okay. Sekarang kita di Sekolah Menengah Islam di Bidung. Right. Okay, terima kasih. Okay, right. Mana yang belum? Okay, ya. Pesan slownya dia. Sopan santun. Amalin Alia. Right. Saya dari Kuala Baru Kelantan. Okay. Dasar sarjana Computer Science Makanan dekat UMP. Oh, Terengganu. Okay. Yang bekerja sebagai bukan Di mana? Terengganu. Kota Baru. Kota Baru. Okay, terima kasih. Next. Ke sana. Saya Dayang Nur Adina. Okay. Saya berasal dari Puncak Alam. Ijazah dari UIA ya? UIA Gombak. Okay. Di mana? Puncak Alam. Okay. Next. Saya Aida Syafifah bin Isya. Ya. Saya berasal daripada Sabah Merah. Alright. Saya berasal ijazah sarjana Pendidikan Hukum Islam. Okay. Saya bekerja sebagai musafir. Okay. Next. Assalamualaikum. Saya Aida Yanti. Saya berasal dari Kelang Selangor dan ijazah saya seni halus dekat UiTM Shah Alam. Okay. Currently saya bekerja finance. Okay, bidang freelance untuk apa tadi ijazah tadi? Seni halus. Oh, okay. Jadi pandai melukis ni. Ya, artis ni. Okay, next. Kuat sikit. Ke sana. Kuat. Ya. Okay, Ainul. Alright, terima kasih. Okay, belakang. Ya. Okay, nama? Atira. Okay, Atira. Okay. Kat mana tu? New Zealand? Oh. Then? Bila balik? Bila grad? 20? Okey. Bekerja kat mana sekarang? S? Alright, okay. Right, next. Assalamualaikum. Macam tu lah. Gosh. Okay. Saya berasal dari Pahang. Okay. Saya ada MA, Master in Business. Right. Saya bekerja di Alam Korang sebagai pegawai yang undang-undang pakai compliance. Okay. Awak punya ijazah apa ya? Ijazah Teknologi Management. Alright, dari University UTM. Okay, baik. Terima kasih. Next. Cakap macam tu, kuat sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Akilah dari Kitab. Akilah. Okay. Berasal dari Shah Alam. Ijazah Bachelor in Nutrition, MSU. Okay. Jadi semua nak hal ehwal nutrition boleh contact ya. Dietitian di sini. Okay. Right, nutrition lain. Okay, sorry. Okay. Bekerja sebagai guru bapa.
Okey. Okey, terima kasih. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Akila binti Abdul Syukur. Saya Akila dan Hab. Saya Baru dekat-dekatnya, ya Allah. Okey. Okey. Saya tinggal dekat Semanggul, Perak. Semanggul lagi ada kan? Semanggul. Okey. Kalau saya adalah ijazah sarjana Fiqh dengan dan Fiqh di Al-Madinah International University Besar Bali. Sekarang Okey. tidak bekerja. Tidak bekerja. Okey, terima kasih. Teruskan. Ya. Topik malam nama saya Aisyah Putera. Saya lepas saya ijazah lulusan pelajaran. Wah, jom kita melancong. Itulah interesting. See? Asal daripada Bukit Beruntung, Tawang, Dekat je. saya sebelum ni bekerja sebagai customer service dekat Licia Muhammad. Dan sekarang sebagai freelance untuk video saja. Oh, ada video ni. Wah, fotografi video. Satu kau ni. Okey, terima kasih. Next. Afika. Afika kuat sikit Afika. Kuat sikit. Ya. Dari okey. Okey, terima kasih. Last, ada lagi. Saya tak nampak awak. Memang tak dengar. Memang. Kuat lagi. Baik. Okey. Okey, terima kasih. Next. Salam. Anis juga. Okey. Ya Allah, bertemu di kumpulan A. Okey. Okey. Alright, terima kasih. Okey, baik. Okey. Jadi giliran saya pula perkenalkan diri. What's the time now? Can you? Masa time ni 3:30, 3:06. Alright, okay. Baik. Untuk pengetahuan semua, ini merupakan tahun yang ke-35 saya mengajar. Untuk pengetahuan semua juga, lagi 3 bulan saya bersara 60 tahun. Okey, tetapi diminta oleh USI untuk mengajar awak sampai September lah, sampai habis. Okey? Baik, macam mana saya tolak pun tak boleh. Okey. Baik, ada apa-apa awak nak tahu tentang saya? Sudah berkahwin, sudah bercucu. Okey, ada lagi nak tahu? Oh, saya berasal dari Perak. Saya berasal dari bahagian Datuk Perak. Lagi? Okey, itu senang je nak cerita. Okey, degree saya di US, Statistik Mathematics. Dan kemudian master sebab saya balik saya jadi cikgu lah. Cikgu 11 tahun dan saya mohon scholarship dapat buat masters dekat UKM. Tu saya tanya Lestari tu kan, tu panggil Lestari dekat UKM. Masters, kemudian habis masters masuk mata perguruan, kemudian dipinjamkan oleh KPM. 35 tahun servis kan, pinjamkan. Kemudian saya apply PhD, scholarship lah, PhD dapat. Ramai yang tengok saya masters pun apply sekali dapat. Kawan saya 5 kali pun tak dapat. Akhirnya dia give up. Dan PhD di UKM 3 tahun je rezeki. Dan saya kembali ke IPG dah. IPG habis kontrak kementerian dengan kementerian PhD 6 tahunnya. Dan saya kata why not, saya apply UC.
Sebab bapak saya pun seorang cikgu, dia selalu sebut Sulung Budiman, bapak dah meninggal. Tak sangat salah seorang anak dia jadi cikgu. So saya pun kota kan, rupa-rupanya ditakdirkan saya mula berkhidmat di Perak, sekolah menengah Selangor. Pencen di Perak juga. Right? Okay? Okay. So, okay. Itu saja kan? Pengalaman mengajar di Perak. Sejak 2018. Cuba kira berapa tahun? Saya beranikan tentang berapa ribu student di Perak. DPLI JAIS, DPLI YIK. YIK ni tiap-tiap tahun sampailah 2025. YIK ialah Yayasan Islam Kelantan. JAIS? JAIS sekarang. Sekarang saya tepis dapat JAIS. Orang nak pencen bagi JAIS. JAIS di Ipoh. Saya tinggal di Shah Alam. Lama mengajar JAIS. Badan Pendidikan Perak kan? Okey. USIM, DPLI USIM pun pernah ajar. DPLI saya selalu lupa. Pembantu pengurus murid PDN pun saya pernah ajar. Mod cuti sekolah tiap-tiap kohort saya ajar. Okey. Jadi amat memahami anda lah. Sebab tu agaknya Lucy kata tak apa, Dr. Farida last dengan kohort 3. Okey? Clear? Okey. DPLI ni saya suka. Bila saya berkenalan, dia lebih mematangkan saya. Dapat saya takut nak. Contohnya pergi ke Kota Baru, ramai sangat student saya situ. Ramai sangat. Okey? Sebut daripada Al-Azhar di Kota Baru, di sana majoriti pelajar dari Timur Tengah. Tak ada masalah dengan saya. Okay? Jadi open your heart, open your mind. Tak kira. Ya? Dan baru-baru ni dapat satu, siapa nama dia? New Era. Di PLI New Era pun saya juga terdiri daripada semua guru-guru Cina. Pun saya juga. Okey, jadi tak ada masalah. Baru dia dapat mesej dari Cikgu Lau. Cikgu Lau kata, Dr. Farida, bila buku doktor keluar, saya tak beli. Alright. Jadi maknanya indahnya hidup sebagai seorang guru. Okay? Alright. Okay. Baik. Okay, pukul 4 ni nantikan saya sebab saya tak solat lagi. Okay ya. Jadi sekarang baik. Okey, saya nak anda keluarkan sehelai kertas A4. Bagi. Ada orang dapat sponsor. Ada orang sponsor? Tiap-tiap seorang mesti pegang sehelai kertas A4. Cepat sikit. Dah ada orang sponsor dah? Dah ada orang sponsor dah. Bagus dia. Betul lah tu. Terima kasih kepada Amal. Amal sponsor. Yeah. Bukan. Baik. Okay, semua dah sign ke ni? Jam ya? Belum? Orang 3. Baik. Okey. Okey. Sedia? Offkan lampu.
Okey, baik. Saya beritahu Amal bahawa lepas rekod dia naik ke dan Unting kalau tak ada gunalah pembaris boleh. Okey, thank you Chin. Baik Cina. Jangan tidur sudah ya, jangan buat jangan tidur. Okay, ready? Yes, no, yes. Okay. Okay, Ashraf, Nizam, please. Sorry. Okay, Ashraf, please, don't see. Hai, kita suruh dah Allah. Okay, ready ya? I put dia ada layer dia apa lah? DLC ada tak? Bawah. Okay, ready? Ini tak ada music, saya tersempat dah masuk. Alamak suara. Jadi do something extra dulu. Suara dia jadi suara tak ada ni. Tak best lah, suara tak ada. Alamak, macam mana? Rasa saya suara tak ada ni. Kita semua pindah ke bilik 9, ada pun audio. Dia ni. Dia tekan ni, dia ada audio dah ni. Ni, boleh. Ya. Tak pressure. I don't know. Awak di kampus sama kan? Awak tak ada di kampus ini ke? Tak pernah ada kampus ini. Saja tu cari alasan tu. Blok 9 ada blok pula bilik 9. Ada sound lah. Ada ni. Anybody? Ada. Thank you. Bye. Okay, nanti saya berhentikan besok. Tak dengar saya pasang mic. Kita semua tengok. Okey, kita selesai tadi. Yang kedua adalah pen warna hitam yang muncul ataupun warna hitam itu boleh dinilai. Yang ketiga adalah highlight warna putih ataupun warna-warna yang sangat warna yang boleh. Thank you. Okey, ini adalah bahasan dia. Okey. Cara nak buat dia, saya akan pilih kertas warna Okay, ready? Pertama adalah temukan ujung ni dengan ujung ni bagi sama. Dah? Angkat tangan. Dah? Ni buat sini. Terbuat. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. Ini betul-betul dalam fokus ni. Kumpulan D boleh semua buat. Dengan cara kena fokus. Okey, tekan sama. Kemudian kali kedua lipat juga sampai ujung ni. Okey. Itu benda-bendanya dengan teknologi dan inovasi. Kenapa ada buku ni? Apa ni? Apa ni? Ya, saya tersalah masuk kelas. Hai, okey. Ya, boleh kan? Boleh. Hai.
macam ni, orang suka. Macam ni, jalan. Dah. Betul. Okey. Sekejap, ada nak berhenti. Sekejap, berhenti. Okey. Orang lipat yang dari sini lah, untuk turun juga. Lipat. Ada lipat. Okey. Suspend kan pasal dia boleh lipat-lipat. Lipat. Ini biasa dipakai di persenjataan. Lipat betul. Okey. Next. Dia akan sama. Lepas tu orang lipat X kali juga. Yes. Kenapa kat saya excited? Alright, show me. Angkat. Right. Okay, good. Okay, sambung. Okay, ini korang akan dapat macam ni. Okay, sambung ya. Dia ulang balik, the last step. Orang buat yang ni, dia ulang balik. So, korang lipat X kali juga. Nak buat kan? Okay. Wow, seriousnya awak pandang. Betul. Bos ni kan? Korang dapat macam ni. Betul? Korang dapat macam ni, korang boleh potong bila yang kedua dan juga nombor 4. Ini ramai masalah. Potong mana? 2, 3, 4. Potong mana? 2, 3, 4. Okay, potong putus ke? Tak. Tak kan? Tak. Okey, tak ada gunting, gudahlah membaris ke. Potong di bahagian tengah saja. Ya. Potong 2, 3, 4. Tak ada gunting, ada student PI saya dia keluarkan kad matrix guna untuk potong kertas. Kad matrix. Jangan kena kat kahwin tak? Satu, dua, tiga. Ada 3 lagi. Satu lagi. Potongkan sebarang potong. Bantu saja. 2, 3, 4. Dia kerja sini. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3, 4. Okey. Tadi bersampai. Okey. Boleh buka. Boleh jadi buka. Belum. Cing belum. Okey, nak fokus balik pada video. Okey. Gunting di tengah-tengah. Di bahagian kedua yang di tengah tu gunting. Dua yang tengah ke? Dua di tengah. Dua sahaja yang di tengah tu yang digunting. Gunting habis. Gunting habis. Okey. Sama-sama. Cing. Guntingkan sedalam gunting. Semua okey tu. Ada main kertas lah geng. Cekap lah kawan depan ni. Oh, cekap lah. Okey, betul. Wah, okey. Okey. Yeah. Okey. Kita mentangkan on the table ya. 1,
Ini untuk orang berada empat kan? Okay, lipat kiri, lipat kanan dapat 3. Show me your tingkap please. Yes, asal tak habis tu. Kena habiskan tingkap kan? Okay, good. Macam Amar. Good. Good. Yes. Dah habis dah gambar cantik ni. Kelas sebelah sama ke kan? Setiap kali saya ajar di PLI gambar ni, saya akan Tunjuk. masuk ke FB saya, Facebook saya. Okey kan? Action. Irwin. Awak bidang fotografi kan? Guna deh. Okey, awak pun nama. Android je? Saya pun Android. Boleh. Selalu pakai kamera. Ya, kamera. Tak cantik ya. Dia mencabar kita kan? Betul dia. Dia kata tak cantik. Slide. Okey ya. Tak cantik kita belasah je dekat. Okey. Wah. Semua. Doktor sekali je. Okey ni pula kita joget. Mana joget? Jamik semua. Nah, kita bidang untuk orang bidang fotografi dia ambil. Saya belasah je dia ambil. Good. Okay. 1, 2, 3 again. 1, 2, 3. Yang ni pendapat ni. Comel juga ni. Dia nak sini ke? Dia nak laki juga. Wah. 16 Pro Max. Okey, baik. Okey, kalau usia saya panjang, saja 5 years saya jumpa. Doktor, saya dah posting. Dan doktor, ni bukti tingkap. Okey, continue lah. Ready? Baik. Okey, dah kan? Pusing kan? Dah? Sudah. Senang nampak ni. Senyum dah, semua orang senyum dah. Okey. Now, inilah konsep fun benda ni. Okey. Orang berubah ada lipat yang di sini ke dalam negara tersebut ke dalam negara. Okey. Ya. Itu tak cantik pe gambar. Yang cantik ni. Ready? Dah. Yang cantiknya ialah seterusnya. Seterusnya korang lipat masuk simpulan bawah. Jadi akan dapat bentuk. Okey, betul diamond. Irwin. Mana diamond? Good. Okay. Nah, chin why you so fast? Okay, come on. Okay. Nak pula perempuan juga ni. Yes. One more. Okay. Then diamond. 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 Oh, pegang. Oh, okey. No. Okay. Horizontal. Horizontal. Okay. Okay, ready? 3, 2, 1, senyum. One more, ready? 3, 2, 1. Okay, good.
Tapi gambar Erwin tak ada. Boleh, Sepi. Diamond tak ada. Macam mana Erwin? Hati ada. Okay, thank you. Alright, watching lah Erwin. Okay, tak apa ke? Lights on, tak apa? Boleh. Okay ya? Satu tu. Okay ya? So, ting. Habis dah. Okay, sambungannya di sini. Setelah korang lipat, masuk, simpan ke bawah, dan dia akan dapat bentuk macam ni. So, korang tekan, dan korang tolak. Okay, rapatkan dia, cantikkan dia. Bawah ni besar, tolak, rapatkan dia, cantikkan dia. Dan, just lipat, dah siap. Menulis wajah emoji ni korang suka. Wajah emoji. Atau apa sahaja lukis. Ni ada seni halus dia. Saya seni kasar. Okay. Lukislah apa yang awak nak lukis. Bagi shining sikit pipi. Saya lukis saya pun kat sini kan. Okay. Okay korang, semoga yang ini yang saya maklum. Okay. Okay, jadi show your smartbook. Angkat smartbook ni panggil smartbook. Okay, good. Kalau buat secara online pun boleh. Di GM, online okey. nampak comel semua. Okay, apa yang awak tulis di situ? Okay, tulis nama di hadapan, nama yang awak nak saya panggil awak. Nama yang awak nak saya panggil awak. Okay? Okay. Balik nanti awak cuba, sebab ada student di PLI saya, degree saya, cakap doktor, saya cuba gunakan kertas A3. Percaya buat. Jadi balik ni awak ambil kertas majung, buat. Right, okay. Baik, now. Okay, ready? Right. Untuk exam, dia adalah aplikasi, soalan aplikasi. Jadi soalannya lebih kurang macam ni lah, saya ubah suai dalam konteks smartbook ya. Ubah suai ya. Berdasarkan satu topik yang anda ajar di sekolah. Doktor saya tak ada di sekolah. You choose one topic. Any topic. Berdasarkan pengalaman anda di sekolah menengah boleh, sekolah rendah boleh. Tadika, kalau ingat tadika. Berdasarkan satu topik anda ajar di sekolah. Sekarang ni anda anggapkan awak mengajar. Understand or not? Faham ke? Again ya, berdasarkan satu topik anda ajar di sekolah. Terangkan bagaimana anda menggunakan smartbook. Terangkan bagaimana anda menggunakan smartbook sebagai bahan bantu mengajar. Terangkan bagaimana anda menggunakan smartbook sebagai bahan bantu mengajar. Okay. Now you are as a teacher ya, bukan student lah, as a teacher. Okay. Jadi saya nak awak tulis tu sementara saya pergi solat. Ya. Tulis, then we come back
menggunakan senarai nama ini saya panggil secara random. Okey, jadi contoh jawapan exam mesti saya mengajar subjek Jawi. Contoh ya. Untuk murid tahun 4. Jawi untuk murid tahun 4. Okey, atau saya mengajar matematik untuk tingkatan 2. Atau saya mengajar sains untuk tahun 5. Boleh? Boleh? Ya? Sebab itu soalan exam dapat kena sebut subjek apa awak ajar. Sebab soalan tadi berdasarkan satu topik yang awak ajar di sekolah. Jadi saya mengajar fiqh tentang tentang rukun haji. Contohlah ya, saya tak mengajar, saya bukan PAI. Okey. Okey, saya mengajar matematik tingkatan 3 untuk tajuk pelan dan dongakkan. Understand? Okey, bagaimanakah awak gunakan smartphone? Adakah awak rasa boleh digunakan? Setuju? Boleh guna smartphone? Boleh? Boleh ya? Why? How? Dia ada 4W, 1 husband. 4W? What? Why? When? Where? Who? Husband? How? Jadi yang paling susah ialah how. Bagaimana awak gunakan smartphone? Sis ya? Boleh? Okey, yang tadi ini teknik ni lipat-lipat ni dipanggil origami. Okey, kenapa saya bawa Food Panda punya bag? Coming soon to TV3. Jalan tu. Saya solat kejap ya. Alright. Okay ya, don't run anywhere. Okay. Kalau extend kena premium ni. Tak dengar tu apa? Oh. Kau nak buat link ke? Aku ni. Ayolah.